Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama kalinya kami daripada Kejadian Lidi mengucapkan takziah kepada keluarga arwah Nasir Yusof, Nasir Yusof yang sangat baik dengan kami. Kejadian Lili memang satu kehilangan yang besar lah, seorang sahabat yang baik. Mudah-mudahan Allah tempatkan rohnya di sisi orang-orang yang beriman. Amin. Orang-orang yang baik ni selalu Allah sayang, Allah ambil dulu je. Sebab orang-orang yang baik selalu pergi dulu. Kita ni tak tahulah macam mana. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama, kita terhormati Allah, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat bersama dengan kasih Allah Nabi Muhammad SAW di syurga yang paling atas sekali, insya-Allah. Di sini juga yang berbagi tu Haji Zumaidi selaku pengurusi Kejadian Lili, ada kata orang tu yang menyampaikan sesuatu kepada keluarga arwah. Mudah-mudahan ianya dapat diterima dan insya-Allah kita doakan yang baik je. Insya-Allah. Silakan je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit sumbangan dari grup Paksu kita, Persatuan Anak Kelantan Sarjana Utama. Ada lebih kurang 300 daripada 6 orang lah. Daripada 6 orang itu Haji Fakruddin Sabirin, Roslan Abalan, Asyik Prabu, UiTM Kecil Alam tu, Rosli, kemudian ada Hamidi, kemudian ada siapa lagi saya tak ingat seorang lagi. Semua yang menyumbang. Semua yang menyumbang lah. Semua yang menyumbang tu ada 300 ni. Yang ni lah hari tu saya dah bagi sikit lah. So harap-harap Dila boleh terima duit ni sumbangan daripada grup Anak Kelantan Sarjana Utama Dila. Amin. Sama-sama. Kawan-kawan. InsyaAllah. So kita mengharapkan semoga arwah Nasir dicucuri rahmat lah bang. Dan juga insyaAllah berada dengan orang-orang soleh di alam barzakh sana, insyaAllah. Amin. Okay. Ji, ni Ji, kalau boleh kita minta lah jasa baik yang berbagi Haji Zumaidi untuk bacakan sikit doa lah, boleh. Mudah-mudahan arwah kata orang tu kita ni baik dengan dia kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia yang paling tinggi sekali di syurga, insyaAllah. Amin, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan ala ruhin Nasir bin Yusof. Allahumma fakaran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar. Amin ya Allah. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا أكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن مقالنا أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لهذا المريض جئدلا dan juga anak-anaknya ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آمين يا الله. فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما إلا شفاء. اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا جئدنا dan juga anak-anaknya برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada ni Haji Zumaidi, dan sedikit pesan daripada abang lah kepada anak-anak arwah. Ingat, biasa baik arwah, biasa baik ibu. Ibu dah tinggal seorang, arwah dah tak ada. Jaga dengan baik. Mudah-mudahan anda semua menjadi anak-anak syurga. Jangan sekali abaikan ibu walaupun arwah dah tak ada. Kerja kuat, mudah-mudahan insya-Allah hidup kita akan berjaya. Ingat tu, kita punya hidup tidak berkat tanpa doa ibu dan ayah. Amin.